Nabi SAW satu hari duduk dalam masjid. Nabi dengar ada orang baca kuat, bacaan dalam masjid. Dia baca Quran kuat. Jadi Nabi kata, ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Nabi kata, ketahuilah semua kita ini sedang bermunajat, semua sedang menyeru Tuhannya. Tak payahlah seseorang sebahagian menyakitkan yang lain ataupun mengangkat suara melebihi yang lain. Hatta maksudnya walaupun dalam masjid, masjid itu tenteram, aman, setiap orang dapat beribadah dengan baik. Nabi tak bagi orang angkat bacaan sehingga terganggu orang lain yang nak salat. Sebahagian tempat kita pergi, zikir imam bunyinya kuat sehingga orang yang salat di belakang pun tidak dapat membaca apa-apa kerana terlalu kuat zikir imam. Hal itu tidak berlaku kerana Nabi SAW tidak membenarkan. Bahkan di dalam fatwa negeri Perlis ini, kita tidak membenarkan menggunakan, mengangkat bacaan yang kuat ini, melainkan azan untuk luar masjid dan iqamah yang orang datang. Selain daripada itu, tak ada bacaan Quran kuat untuk bernasyid ke, berzikir kuat-kuat sehingga mengganggu orang lain di luar masjid. Bayangkan negara seperti Arab Saudi, 100% orang Islam. Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin mengeluarkan fatwa, tak boleh pembesar suara di luar masjid mengganggu jiran-jiran masjid. Di kalangan mereka bukan Muslim, dan Islam tak mewajibkan untuk mereka mendengar bacaan-bacaan. Tujuan diangkat azan ialah untuk memanggil orang Islam bersolat. Mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada yang sedang menelaah pelajarannya, mungkin ada kanak-kanak yang kecil, bayi yang kecil. Jika pembesar suara itu dihalakan ke masyarakat yang berbilang, yang mereka itu tidak wajib hadir ke masjid kerana wanita, kanak-kanak ataupun bukan Islam, masjid menjadi sebab terganggunya orang lain. Maka agama ini agama yang harmoni. Yang diangkat ialah azan. Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam Talbisil Iblis menyebut bahawasanya mereka yang mengangkat suara pada zaman dahulu, bayangkan sebelum pembesar suara ada,